Hi, welcome back to my channel Jejaka paling Okay, so sekarang ni aku ada tetamu jemputan. Mari boy. Sini. Halo guys. Okay, jadi sekarang ni Excited bodoh aku masuk kontenmu. Ndak. Thank you dah semua kami. Aku yang rasa excited sebab kamu sudi untuk masuk. Guys, mana kau? Sini. Oh, sini. Oh, sorry. Nak nampak gua? Ipan. Bakal superstar guys, bakal superstar. So sweet lah Ipan ni. Kami semua ni daripada Sabah. Jadi hari ni aku buat konten Trio Sabahan. Apa trio Sabahan apa? Trio Sabahan Outing Day. Outing. Macam budak-budak asrama pula kita outing. Yalah betul lah outing jalan-jalan. Okay, tapi aku ada challenge untuk kamu dua. Challenge? Ada challenge. Yourself every single day. Oh, Salah. Okay, aku ada challenge dengan kamu dua. Kalau hari ni kamu boleh jadi macam aku, slay. Hello. Itu semua boy. Okay, boleh jadi slay hari ni, aku akan bagi kamu hadiah. Why? Okay, jadi simple. Itu je challenge-nya. Ya. Jadi slay ya? Ya, kena jadi slay. Lepas tu ayo. Okay, lepas tu siapa-siapa yang macam tiba-tiba macam out of character, kamu akan dihukum. Oh, ada hukuman. Ya, ada hukuman. Kalau karakter kita maintain slay dapat hadiah. Yes, dapat hadiah. So hadiah apa? Hadiah. Nanti kamu tengok. Jom. Bere. Jom. Kalau denda dia apa? Denda dia, kamu kena teriak. Teriak, kan kita pergi masuk shopping mall ni. Yes. Kamu teriak kuat-kuat. Contoh macam Ifan tukar karakter ataupun out of character. Kau Tiba-tiba kena jadi macam, lelaki. Hello, I'm Slay. Kau kena kuat-kuat kita teriak dekat. Kau buat konten belum kena denda, belum kena denda. Kau buat konten kamu mengasih malu kami. Dua-dua. Okay, jadi So sekarang ni sudah start lah. sudah start. Ini bukan slay, ini cacat kan kalian. Boleh gitu no. Okay, baik. Jadi jom kita masuk dalam. Okay. Okay, jadi jom kita masuk dalam. Hari ni aku mau cari hadiah juga untuk seseorang. Terus macam kita tak tahu. Okay, baik. Belikan dia hadiah ke? Ya, mau belikan dia hadiah. Kita mau cari apa nih Ketos? Kita pergi mana? Cari-cari baju kah, jom. Kurang ajar tua dari kau ini. Ampun. Ya. Okay, jadi ingat kita kena slay. Siapa langgar slay, memang kau kena hukum. Baik, bos. Kalau kamu berjaya, kita bagi hadiah. Let's go. Let's go. Hello. Hi. Tadi ni. Very cold. It's very cold, you know. Amazing. It's Amazing. amazing, guys. Very amazing. Okay. Wow. Ya, muka abang tu geli weh. Sumpah. Dia macam menjengkelkan. Kita bukan pondan, kita slay bukan Ya, pondan. kita slay. Yes. Slay maintenance. Kenapa tangan kena gitu Macam cacat dan ni begini. Macam cacat saya kita. Sumpah ya, kita macam budak-budak tu. Budak-budak apa ni? Kanak-kanak riang. Destinasi pertama kita ini pergi mana ya, Daus? Okay, destinasi pertama aku mau pergi beli something. What Something. What? Ya. Nggak ada something di sini, sometimes ada. Yang handbag tu. Aku mau beli something Oke. untuk Someone. someone tu. Oh. Ya. Tapi nanti you all bantulah I pilih which one yang better. Hello. Yeah. Hello. Harry. Oh, kelas dia sampai bawah. Kalau bab pilih barang ni, memang you tidak silap orang sudah. Ya ke? Ini orangnya. Oh, Irfan. Dia tercalon 7 award.
Oh. So dia memang Just calon you dapat award YouTuber terbaik bukan you. yang award yang stylo. Sebab you mau beli ni barang-barang kan. Yeah. So dia sesuai kalau Bapa pilih barang dia champion. You, I nak tanya you sebelum kita beli ni you, nak you tanya nak apa? beli untuk girls or male? I nak beli untuk girls. Girls. Kan. Yes. We just beli telekung je you. Telekung. Itu cacat. Itu cacat. Itu. Okay, so sekarang ni sementara kita mau pergi Swarovski depan sana. Aku mau ajar dorang catwalk. Girls, are you ready? I'm ready. Okay, look at I'm me. ready now. Okay, look at me macam mana I buat, okay? Okay, sure. First, kau kena pilih-pilih. Kau macam Naomi model, okay? 1, 2, 3. Tapi ini I pergi dulu tau. Okay. Nanti you sorang-sorang. Okay. 1, 2, 3. Easy no? Okay, go. Kira. Okay, 1, Go no. 2, 3. You. You, kenapa you macam cacat? Kenapa you macam tu? I tak ajar you macam tu. Harry. Okay, tak apa. Irfan, go. 1, 2, 3. You, dua-dua hauk. I dah cakap you kena ikut I. Oh my god, no, gini no. I tak puas hati lah dengan catwalk you. Kenapa? Ngam sudahlah. Catwalk korang macam biasa sangat. Okay, alang-alang macam tu. Baik, I nak denda korang. Awalnya you nak denda kita Ya, no. I cakap catwalk. Korang macam cacat. Ada yang gini. Kau dah kenapa? Okay, I nak korang dua-dua serentak cakap, hello everybody, I'm Slay. Something like that, kuat-kuat. 1, 2, 3. Hello everybody, I'm Slay. Pakcik tu merakam. Oh, yes ma'am, we are Slay. Tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Lulus ke? Lulus. Kalau korang tak nak kena hukum lagi, Tak mau, tak tanya dia. okay, jangan hilangkan karakter Slay tu sampai kita sampai dekat Swarovski. Okay? Okay. Okay no. Let's go. Nama macam biasa je nya kan? Yeah, this is look like maci-maci. Yes, macam-macam with that money. Oh my god, this one's so pretty. But it's still nice. It's still nice. Yeah. Okay, kalau macam tu, I nak yang... Wait. Why? You said we are choosing. Oh yeah, but come on, help me to choose which one. I already choose one. Okay, you first. Which one? This one. Oh my god. Not for sale. Not for sale lah, you. Already so loud. Please don't try him. You look like Indian. Okay, if you tell me which one I will choose, I will choose this one. This is more to glam's. Yes, like classic, something elegant. Okay, for you? For For me, I will choose this one This one. because this is like more expensive. Goes more diamond. Diamond. Yeah. Alright, yeah. So- You're right. So it's a draw. Irfan choose this and I'm choose this. So Kalau- the result up to you. Okay, kalau you, mana yang cantik? Yang ni ke yang ni? This one. Tapi I suka. Suka apa? Suka apa? Suka awak. Oh my god. You not try dia. You not rampas dia No. dari Ayu. No. Oh no, you. This is No. crazy. Okay, kalau macam tu, I nak ni. You. Yes, this one. Yeah. You didn't choose what I'm choosing?
Wait. Why you didn't choose this? Why? Because Give explanation. Hey, before you give explanation, you must to try which one the heavy one. Oh. This one is not heavy. Oh. Am I right? Yes. Yeah. Oh my god. Boleh kerja sini. So this one more lighter lah, lighter. ya. Okay, boleh tak awak cek dulu? Oh my god. Tangan dia banyak bulu. Tangan dia Orang selalu kalau bulu-bulu lebat dekat tangan, dia ada dekat dada dia. tak ada bang. Kita orang cerita pasal jam ni. Jam ni cantik. Lebat. Ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Give us 10 jam macam ni. Oh my god. One only. Oh my god. You confirm? Yes, confirm this one. I think this one so pretty. Girl, you choose what I choose, girl. Oh my god. I'm so Don't worry, after this we got another shop. Okay, nanti kita beli apa yang you nak. It's okay. Yes, kita dah dapat Oh my so god. happy. Yes, so actually kan I impressed dengan korang berdua sebab dari tadi korang pandai jaga kawal korang punya slash, semua karakter tu tak hilang-hilang walaupun tadi macam samar-samar, kadang-kadang macam cacat sikit. Tapi tak apa, sekarang ni kita pergi cari hadiah untuk korang pula. Jom, let's Yay! So kiranya kita orang ni berjaya lah ya. Ya. Oh, tong sampah. Hai. Oh. Okay, go. Yes. Okay, So go. kita berjaya lah ni. Yes, korang berjaya. Sekarang ni, I nak korang ambillah baju ke, seluar ke, ambil je Ambil lah. dia apa-apa? Ya, sebagai hadiah korang. I okay je. I already choose you. I Ya already ke? choose. Okay, go. 1, 2, 3. So kita orang boleh ambil apa-apa saja. Go. Boleh. Berapa banyak? Berapa banyak? Go. Satu baju, satu seluar pun boleh, dua baju. Ataupun dua seluar pun boleh, tak ada masalah. Okay, go lah. I nak cari-cari mata yang sedap-sedap sikit. Korang pergilah cari. Mata yang sedap. Makanan yang sedap. Boy. Korang pergilah cari, okay? Tapi ingat, karakter jangan hilang. Okay. Boleh. Okay, dah lah. Bye, good luck korang. Bye no. Thank you nak. Welcome. Betul Daus. Anjay betul disuruh bah jadi slay. Apa Anjay? Aku bagus-bagus Malu bodoh. Aku Begini nggak mau jadi YouTuber? Dan idea lain ke? mau jadi YouTuber kasih jatuh orang punya maruah. Bagus. Nasib Bagus siap dibelanjanya bah. Hai. Kalau enggak dibelanja Ini, nih. Kalau dia tadi memang aku sikit lagi tadi. Kalau dari lagi 2-3 minit dia tambah memang aku shoot kepalanya. Sikit lagi aku Tua mau dari kasih. aku enggak tua dari aku. Memang aku jab. Jap. Oh, jab. Betul loh. Kecil-kecilnya tu. Nasib dia tidak soan. Hey. So, ke mentos. Nih, ada kan yang dalam TikTok Penat tu? gila aku begini macam OKU aku. Begini kau pikir enggak penat? Sudah sakit sini ku. Macam lah kamu apa? Enggak, dia cakap cari satu baju satu seluar kan? Ha. Steady. Harga satu baju 300. Ambil yang seluar. mahal-mahal. Ambil yang Kita- mahal. Biar dia kering pocketnya. Biar dia kering pocketnya. Dia pikir dia siapa? Hi girl. Oh my god, you look, you dari mana you? Kenapa you cari baju lagi? Dah cari dia Kita orang tapi tengah fikir. tengah fikir nak tengah fikir. baju apa ni nak. Jom kita baik gila Daus dia belanja thank Thank you. you dah. Okay, kita orang pergi dulu nanti kita orang jumpa awak, okay? Okay, baik. Bye. Good luck korang. Bye. 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 Diorang dah jadi slay. Ada kawan aku dalam AI. Oh, Harry. Sini. Salah. Astaga, you. Yeay. Okay, apapun. Oh my god. Apapun tahniah sebab korang dah lulus untuk challenge Slay.
Okay, so thank you so much. Thank you, Aush. Welcome. Tak perlu saya jadi slay, jadi macam biasa aja. Ready dah? Okay dah habis dah. Oh, habis sudah kah? Habis sudah. Okay, jadi bro. ya, welcome. Memang Yes. terbaik lah, bro. So, Gigi kalau dah 1M video mu ni gila. ayo, insyaallah. Mantap. InsyaAllah, amin. Jadi lepas ni kita tengok siapa lagi aku akan bawa shopping. Lepas tu challenge orang jadi slay. Dan coba kamu teka siapa aku akan bagi hadiah ni. Misteri lagi. Yo, misteri. Siapa So ini ya? nanti next content kah atau macam mana? Dia akan sambung je. Oh sambung? Ya. Oh, okay. So Sambung. lepas ni kau pergi bagi hadiah lah. Ya. Alright. Okay. So, ya, tu je dorang lulus untuk challenge slay. Thank you Daus. Semoga murah rezeki Daus. So, welcome sama. Murah rezekimu. Amin. So, jom kita tengok siapa dapat hadiah ni. Okay, untuk hadiah tu aku akan bagi di konten ketiga aku. Dan coba kamu teka siapa yang akan dapat hadiah tu. Dan di sini aku mau bagi tahu lagi untuk sewaktu kami shoot konten dalam kedai Swarovski tu, kami sudah minta kebenaran kepada abang tu dan abang tu pun okay. So no problem. Okay. So terima kasih semua. Akhir kata daripada aku, ingat keberkatan dan keredahan tu terdapat kepada ibu bapa. Jadi kalau mau hidup tenang, rezeki lancar, jangan lupa ibu bapa. Okay. So bye bye.